Tak ada orang yang ingin disalahkan dan tak ada orang yang mahu membuat kesalahan. Kita semua akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Hanya kadang kita lebih termakan ego sendiri. Kita terlalu biasa untuk minta maaf saat berbuat salah. Terlalu malu untuk mengakui diri punya kesalahan. Padahal orang lain boleh menghargai kita bila kita mahu mengakui kesalahan diri. 3 fajar menyisir. Oh, lihat. Wish, lah, tanker ni tak hati pakai kawan. Tengok, aku dah push elok lah tadi. Aduh, masalah. Hampa 2 orang ni dari tengah hari tadi duduk kat kedai makcik. Asal apa dah nak habis dah? Hampa tak pergi masjid ke? Kami dah pergi awal lagi makcik. Tak cara tanya usuk ni. Kami beribadah. Kami tak beritahu kat orang buat benda baik ni. Apalah makcik ni. Okey tu makcik. Dah ya. Oh, Nasi minum je bila nak bangun. amboi. Sombong anak makcik ni. Jadi menantu lagi baru tahu. Tak apalah, hampa minum lah. Macam nak pergi sama kerja, Ustaz. Yalah makcik. Amat kaya lagi. Weh, apa buat marathon ke pun? Weh, Usuk. Apa dah minum apa lagi tu? Si Semar tu. Curi duit. Yo. Macam mana? Jumpa dah dia. Waduh. Tak jumpa dia lalang susuk teh ah. Pasir hilang. Gerak tungguhlah. Kalau aku dapat dia pecah kepala. Astaghfirullahalazim, Jenal. Awak sampai nak pecahkan kepala dia pula. Ingat, kita cuma nak tangkap dia aja lah. Lepas tu, kita pakat-pakat bawa dia pergi jumpa Pak Imam. Betul tu Jenal. Hang kena ingat, kita tangkap hang jangan buat apa-apa kat dia. Masalahnya dia mencuri. Orang mencuri ni kena kasih ajar cik hantam. Mana boleh banyak macam tu? Memang dasar kutu kampung. Duit masjid pun nak curi ke? Celaka si Semar ni. Bukan kutu kampung je weh. Kahit judi pun dia juga. Harap bini je lawa. Pasal apa hampa sebut nama bini dia? Dah memang bini dia lawa. Si Seman tu je tak pandai nak jaga nama bini dia. Ni apa benda apa sebab ni? Kita ni nak tangkap pencuri. Ni apa sebab pasal bini dia apa sebab? Bodoh betul je lah. Ni semua apa je pasal ni? Awak kah hang? Jom. Aduh hang. Sabitkan Aku bini dia pula. Tapi sebut nama bini dia pasal apa? Tengok. Dah pernah marah free.
tu Imam sabar dah. Ha, ni dia Imam. Si Seman ni, saya dah tangkap dia. Lah ni apa kita nak buat kat dia? Sabar dulu. Sabar dulu biar saya cakap dengan dia dulu. Nak cakap apa lagi Pak Imam? Kita potong tangan dia ni. Sabar Pakak. Lah ni, kita tak boleh buat keputusan sendiri. Apa pun imam ada, apa pun kita serah pada imam. Sila Imam. Kenapa kau mencuri Seman? Anak saya yang umur serta untuk meninggal dunia, Imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa kau mencuri? Pagi tadi, saya pergi ke masjid tu, jumpa orang nak urus jenazah tu. Mereka halau saya, Pak Imam. Mereka minta RM300. Mana saya nak dapat RM300? Saya cuba cara lain. Minta bantu orang kampung ni. Sikit pun mereka tak bantu. Saya tahu, mereka bencikan saya. Sebab tu saya pergi masjid. Saya cari tabung untuk ambil duit. Duit tabung tu, duit derma. Sepatutnya orang macam saya ni dapat bantuan, Pak Imam. Ni yang cakap apa ni? Nak buat benda tu, kena ada prosedur dia. Kalau senang-senang nak bagi, hal lain pun mau juga. Tu, sebelum nak bagi, kena pastikan kelayakan dia. Buat kaji sidik. Kalau macam hang, kita tengok dulu pendapatan. Ni, Seman, banyak mana dah hang curi selama ni? Bila masa aku curi? Ada bukti ke? Tak mengaku pula. Ni bukan alam ni Pak Imam. Ni semua fitnah, Pak Imam. Hampa orang masjid sepatutnya prasangka baik kat orang. Ini tak, lagi teruk. Hampa cuba tengok orang Kristian tu. Padri dia pun senang je bagi duit. Pernah hampa dengar tak? Orang Islam tukar agama ke agama Kristian sebab pemurahnya orang gereja tu nak bagi duit kat mereka. Bukan macam hampa. Kedekut. Macam mana hampa nak tarik orang untuk masuk Islam? Apa benda hang cakap ni? Hang kalau tak tahu, hang jangan cakap. Macam mana hang tahu orang masjid ni bagi derma ke tak? Hang masjid pun hang tak main. Awak, duit masjid semua untuk orang masjid. Duit masjid untuk orang Islam. Kalau Islam, marilah masjid. Hei. Abang! Abang! Kenapa sampai curi duit masjid? Apa abang dah buat ni? Abang tak curi pun, Ina. Abang tak ambil pun duit tu. Abang tahu tak? Anak kita baru saja meninggal. Kenapa abang buat macam ni? Man, Mak tak sangka hang sanggup buat macam ni. Man, malukah keluarga kita? Mak, kita tak ada duit nak bayar urusan jenazah tu. Saya ni ada RM50 je. Awak ada duit banyak tu. Saya ni gaji tak besar tau. Nak harapkan duit upah tu, motong getah tu, berapa sen lah sangat. Saya ni dah tak ada pilihan, tahu tak? Sekarang ni, dengan mencuri, boleh selesaikan masalah kita ke? Habis tu, awak nak salahkan saya? Ni, ini cara untuk saya selesaikan masalah. Awak ada usaha. Duit setiap bulan saya bagi, awak habiskan. Bila je nak simpan? Itu tanggungjawab awak. Sebagai suami, awak sepatutnya yang cari duit, cara yang halal. Bukannya saya. Saya bukannya tak usaha. Cari kerja macam-macam saya dah buat tau. Siapa nak terima saya kalau asyik pergi kerja bawa anak? Ya, awak ada bagi saya duit. Tapi berapa? Cuma RM10 saja. Apalah yang saya boleh beli dengan duit sebanyak tu? Tak payah nak ungkit lah. Kalau kata awak ada duit, awak bagi kat saya. Kan selesai masalah ni. Kalau dia dah tak ada duit tu, tak payahlah menjudi lagi. Mang Seman, saya ni bukan nak buka aib abang. Tapi apa yang membuat selama ni memang salah. Masa berjudi dulu, ada orang fikir pasal keluarga. Miskin sampai nak urus jenazah anak pun tak ada duit. Dari dulu sampai lah ni, perangai tak berubah. Orang kampung pun tak suka dengan abang. Sebab abang banyak susahkan mereka. Betul tu apa cakap Kalimah. Abang ni tak pernah nak berubah. Abang curi basikal orang, abang curi itu, curi ini. Orang benci bukannya tanpa sebab, Abang Seman. Lagipun orang kampung semuanya dah tahu apa yang abang buat selama ni. Cuma dia malas je nak report polis. Sebab apa? Sebab Kak Lina dengan Makcik Zaitun lah. Itu pun abang tak tahu ke?
Ni Cik Sarima ni, dia tahu abang rembat kasut dia kat rumah. Tapi dia tak nak buat report. Sebab apa? Sebab Mak Tun dengan Lina ni lah duk datang melayu kat dia. Apalah abang ni langsung tak fikir lah. Abang tahu tak? Anak kita tu meninggal sebab apa? Anak kita lemas dalam badan di bilik air, abang. Tapi apa abang buat? Abang main judi kat depan rumah kita sendiri. Abang tak ada perasaan ke? Tiada kuduga di kau insan yang selalu kupuja. Sudah tu. Sini bukan masa nak ungkit dan gaduh. Bawa bertenang Lina dan Kak Tun. Lina? Ya, Imam. Jenazah anak awak di mana sekarang? Jenazah anak saya ada di rumah. Macam ni lah. Sekarang bawa anak ke tanah perkuburan. Soal duit tu, saya akan uruskan nanti. Tuan Imam nak bayar guna duit siapa? Duit masjid tu kan duit orang ramai. Syafi masjid tu pun RM10. Nak duit kena isi borang lah. Kemudian kita kaji selidik dulu, Imam. Betul tu, Mam. Tunggu borang lului baru boleh bagi. Lagipun makan masa. Tak sempat, Mam. Ha, dah tu. Takkan nak biarkan jenazah anak Seman tu macam tu saja. Kita ni orang kampung janganlah kejam sangat, kan? Lagipun si Seman tu bukannya ambil duit lagi pun. Dia pun niat saja, kan? Tak mengapa. Guna duit saya saja. Seman, Lina, Kak Tun, bawa jenazah untuk dimandikan. Karya masjid akan bantu. Kenapa Iman nak bantu kami sekeluarga? Saya bukannya ada duit nak bayar balik nanti. Ya, saya tak suruh pulangkan duit tu pun. Saya penatlah macam ni memikirkan masalah orang. Bila selesai cepat, aku pun kurang sakit kepala. Kalau Iman dah kata begitu, saya ucapkan terima kasih, Imam. Sebenarnya ni bukan salah dia seorang aja. Kita semua bersalah. Tak peduli langsung pada hal jiran kita. Takkan sampai jadi macam ni. Curi slipper lah, curi ni lah, curi duit lah. Sepatutnya kita kena tanya. Jiran tu ada makanan tak? Sakit ke tak sakit? Yang tu pergi umrah tu. Tu bertawaf kat sana tiap tahun pergi. Tapi tak fikir hal ni. Bertawaf lah dekat-dekat sini je, dekat rumah pun boleh dapat pahala tu. Jiran kita memerlukan kita. Bukan salah dia, salah kita semua. Sudah, bersurai lah. Bilal dengan yang lain-lain pergi kat masjid, saya akan kat rumah Seman. Bilal tolong buka tali dia. Pribadi yang paling sempurna. Padahal dalam kenyataannya kita memang banyak kesalahan dan kekurangan dalam diri. Belajarlah untuk jadi terbuka dan jujur dengan mengakui kelemahan dan kekurangan yang ada. Alhamdulillah, dah selesai semuanya. Terima kasih Imam sebab bantu saya. Kita kena bantu satu sama lain, kawan Islam. Nak tanya Seman, bila kali terakhir kau salat? Dalam tahun lepas, Imam. Salat apa tu? Salat maghrib. Kenapa salat masa tu? Waktu tu ada majlis makan-makan. Dah semua solat. Saya pun ikut sekali lah. Tapi dah lama saya tak solat. Sebab saya sibuk kerja. Memang masih berjudi lagi? Judi kat mana? Kadang-kadang saya judi dekat bawah pondok, dekatan dengan sawah padi. Dekatlah juga dengan Gunung Baling tu.
Lina cakap macam lain je. Kata judi depan rumah je tu. Tu kadang-kadang Imam. Tengok keadaan jugalah. Kau menang selalu lah. Menang tu pernah. Tapi itulah, kalah je selalu. Macam ni lah Semat. Dosa-dosa ni seronok kita buat. Kita ada ke tak ada ke, tak mau buat sebab dilarang. Benda yang dilarang macam tu. Benda baik pula, kita pakat cari alasan untuk tak buat. Bertobatlah Semat. Fikir demi masa depan keluarga kau tu. Kita semua ni boleh terima kau kalau benar-benar kau berubah. Kita hidup sekali je. Nanti kita mati, dosa-dosa yang kita kumpulkan ni, dia akan bagi kita beban dengan Allah Ta'ala. Awak pula masih muda, cuba berubah. Boleh? Boleh Imam. Maghrib nanti datang berjamaah tau. Boleh? Boleh. Saya janji saya akan pergi Imam. Tak sudi memandang, tidak mengapa, karena ku mengerti aku insan hina. Tapi dengar apa ku katakan untuk pedoman di hari muka. Dulu hidup ku rasakan mati, mata terbuka tapi tak berhati. Kini ku rasa dihidupkan kembali, walau peritnya setengah